Jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum semua. Sebagaimana yang telah saya terangkan dalam ucapan saya tadi, tujuan utama program ini adalah untuk memupuk dan menerbitkan rasa kasih kita atau kasih kepada Malaysia. Okey, jadi harapan saya segala kandungan ucapan yang telah saya sampaikan tadi hendaklah dihayati dan diamalkan. Terutamanya konsep Malaysia itu tadi. Apa itu M, apa itu A, sehinggalah K yang akhir. Jadi di situ semua anak-anak perlu untuk mengamalkan sebagai seorang murid sekolah untuk menunjukkan rasa kasih kepada Malaysia. Itu tujuan sebenar kita pada hari ini. Harapan apa yang disampaikan lekat di dalam jiwa murid semua dan dapat dihayati serta dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Bersama saya sekarang ini, Fira Irfan sebagai Ketua Pengawas ISK Sekutif. Apakah intipati dalam program pada hari ini? Terdapat banyak sebenarnya intipati yang ada di dalam program kita pada hari ini. Antaranya kita ialah sentiasa menghormati guru, siapkan kerja sekolah dan juga rupa negara boleh jadi panduan dalam hidup kita. Dengar tu kawan-kawan apa yang Fira Irfan cakap tadi. Okeylah. Alhamdulillah program berlangsung pada hari ini berjalan lancar dan meriah. Terima kasih kepada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam program ini. Jumpa lagi pada aktiviti yang akan datang.